InsyaAllah tanpa apa kita mulakan majlis dah. InsyaAllah. Baik, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada dan berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan izinnya kita semua berkumpul di sini, tanpa izinnya kita tak ada di sini ya. Benda ini semua dekat kehendak Allah. Qada dan qadar tentuan Allah, itu qada'u inda bidu'a. Tidak akan berubah qada dan qadar itu melainkan doa ya. Pagi ini juga pada pagi yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyaksikan majlis akad nikah antara Muhammad Syafi'i bin Muhammad Rafa'i ya, bakal pasangannya Nur Afifah binti Ali, yang sebentar lagi akan dijab kabul, lepas dijab kabul oleh ayahandanya sendiri ya, Tuan Haji Ali kita ya, insyaAllah. Tak kena salam dulu. Saya akan bacakan khutbah nikah dulu ya. Itu kita Al-Fatihah insya-Allah, dan saya akan baca khutbah nikah. Muhammad Syafi'i bin Muhammad Rafi, aku nikahkan engkau dengan anakku Nur Afifah binti Ali dengan mas kawinnya RM100 tunai. Aku terima nikah Nur Afifah binti Ali dengan mas kawinnya RM100 tunai. Saksi. Alhamdulillah ya. Dengan sekali lafaz kita punya sahabat saudara kita Muhammad Syafi'i bin Muhammad Rafa'i dengan sekelip mata bertukar status daripada seorang anak teruna menjadi seorang suami, dan juga Puan Nur Afifah binti Ali telah bertukar status daripada anak dara ya, kepada seorang isteri ya. Inna syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ayyam minkum was-salihin min ibadikum maikum iwasidun alim, yang bermaksud dan kawinkanlah orang bujang daripada kalangan kamu dan orang layak kawin daripada kalangan hamba kamu lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya, kerana Allah Maha Luas rahmatnya lagi Maha Mengetahui. Hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk takwa. Kita zahirkan kesyukuran bersempena majlis akad nikah dari pasangan lelaki Muhammad Syafi'i bin Muhammad Rafa'i dengan isterinya Nur Afifah binti Ali. Ketahuilah bahawa perkahwinan disyariatkan Allah Subhanahu wa taala bagi memenuhi keperluan fitrah manusia dalam kehidupan berkeluarga, melahirkan zuriat dan menyambung keturunan serta membina masyarakat yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah Taala dalam surah Al-Rum ayat 1, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang bermaksud dan antara tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan diri kamu isteri-isteri dan jenis kamu sendiri baik kamu cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikannya antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya dia demikian itu memenuhi pencahayaan yang menimbulkan kesedaran bagi orang berpikir. Pada pasangan pengantin, saya ingin berpesan bahawa lumrah hidup rumah tangga pasti akan menghadapi ujian dan dugaan seperti masalah komunikasi, keuangan dan kesihatan. Hayati dan teladanilah kehidupan Rasulullah SAW dalam hidup rumah tangga. Amalkan sikap yang jujur, sabar, saling memaafkan dan berlapang dada. Berusahalah sedaya upaya dalam mencari rezeki yang halal. Amalkan gaya hidup yang sehat. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 1, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman
yang bermaksud sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu modal ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat serta dia pula banyak menikmati Allah. Rumah tangga yang bahagia bergantung pada sejauh mana setiap pasangan menunaikan hak dan tanggungjawab masing. Ketentuan tersebut adalah dilaksanakan oleh kedua pihak suami dan isteri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bahawa Rasulullah SAW bersabda, أي يطعمها أطعمها ويكسوها إذا اكتسب ولا يطعم وجه yang bermaksud hak isteri atas suami, iaitu adalah suami memberikan makan isteri sebagaimana dia makan, memberi pakaian isteri sebagaimana dia berpakaian, dan mengukur mukanya, jangan hina dan jangan menghasilkan dirinya kecuali dalam rumah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Quran bahawa Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya dan bermaksud hak suami atas isteri, iaitu tidak meninggalkan tempat tidur suami, redha dengan apa yang mampu diberi oleh suami, mentaati suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan tidak membenarkan orang yang dibenci suami masuk ke dalam rumah. Demikianlah khutbah ringkas mengenai kehidupan rumah tangga seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ilmu dan ibadat kita kepada Allah SWT, bersungguh-sungguh cari rezeki yang halal serta menjaga kesihatan dan membina keluarga bahagia di syurga. Barakallahu iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat al-qailin. Tadi kita dah baca dah tu, sekarang kita baca tadi dah habis baca. Sekarang kita bacakan tamu doa dan mendapatkan kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma baina al-ardi wal muhabba wal mudada wahdihima wa sabil jada واجعلهما من أحد ونفعه والعفاف وارزقهما الصالح من البات والأولاد حتى من الأصبار والأخفار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا من بعد بالمغفرة والعصمة وارفع عنا بحكم المسلمين لك من ذريتنا أمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. Siapa yang buat ke isteri? So sekarang kita orang tengah tunggu dorang habis je solat, and then they will go down untuk ambil gambar and everything. So sekarang kita orang tengah makan juga. We have quite a lot of varieties actually, tapi rasanya for now kita orang dah habis dah. Let's go. Satu, dua, tiga. Stick. Okay, 1, 2, 3 combination dia punya 1, 2, 3 baru mana? Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, nice. Ya, kamu. Okay, 1, 2, 3 pandang salsi. Okay, ready? Baik, kita teruskan lagi akan syarih kita adalah saya, suami kepada Afifah binti Ali, yang menerima tanggungjawab sebagai suami. Dengan ini menyerahkan mas kahwin yang wajib ke atas diri saya sebanyak Rm100 tunai beserta 2 dinar emas. Betul? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya isteri kepada Muhammad Syafi'i Imam Rafahi dengan penuh rasa kesyukuran menerima pemberian mas kahwin sebanyak RM100 tunai beserta 2 dinar emas. Nak cakap yang ayat tu.
Yang umum tu dia baca je. Oh, nak baca. Ni kita terus kepada ni. Sarung dulu baru doa tu. So, sarung cincin. Ibu sekali lagi untuk adik siapa kita dengan mencoba membantu pengantin lelaki dia akan menyalakan cincin. Tapi paling penting dia. Namanya kami tu
Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana anak saya Muhammad Safi bin Muhammad Rafai telah pun diijab kabulkan dengan siapa namanya? Pasangannya Dan pasangannya Nur Afifah binti Muhammad ya? Nur Afifah binti Muhammad Ali. Semoga dalam berkekalan sehingga ke jannah. InsyaAllah. Amin. Mamak cuma doakan saja, insyaAllah mudah-mudahan kekal sampai ke jannah dan menunggu cucu. Amin. Amin, insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak anda yang dikasihi Nur Afifah, selamat melayari alam rumah tangga. Semoga sentiasa dalam redha dan kasih sayang Allah. Buat anak anda Muhammad Syafi'i, welcome to our family. Welcome and our family. Moga sentiasa dalam rahmat Allah dan pastikan rumah tangga yang dibina dalam keadaan di mana sentiasa mengutamakan Allah dan barulah kepada manusia. InsyaAllah rumah tangga itu akan bahagia dan kekal hingga ke jannah dan sentiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Ibu sentiasa mendoakan semoga menjadi isteri yang misali, begitu juga dengan Syafi'i, jadilah sebagai seorang suami yang misali. Okey, Assalamualaikum. Korang ucap tu dekat hello test mic. Okay. Apa tu lah tiada dalamnya. Okey, Assalamualaikum kan. Saya Solehah. kakak pengantin lelaki mengucapkan selamat pengantin baru pada adik saya. Saya semoga pause nanti cut. Saya ucapkan selamat pengantin baru pada Syafi'i. Semoga dapat menempuhi segala cabaran dan juga any ups and downs together lah dengan ni bersama-sama. Saya pun tidak banyak nasihat sangat lah. Saya pun baru sebulan sini ya. Kami selamat pengantin baru tu boleh? Okay. 1, 2, 3. Selamat pengantin baru pada Uncle Boy dengan Auntie Girl. Okay, kami ingin mengucapkan selamat pengantin baru dan semoga kekal hingga ke jannah lah dan sabar dalam menghadapi segala ujian perkahwinan. Ingat, ujian ini perkahwinan ini berat. Art berat, orang bilang. Okay? Semoga bahagia selalu. Bye. Adam. Dah ke? Dah. Okay. Selamat pengantin baru kepada Afifah dan Syafi. Selamat boleh melayari bahtera perkahwinan bersama-sama hingga ke syurga lah. So jangan lupa dalam rumah tangga ni kena banyakkan bertolak ansur, saling faham memahami. So jangan banyak salahkan antara kedua pihak lah. Cuba faham each other. So bila faham each other barulah ada sakinah, mawaddah dan rahmah tu. Okay, semoga pernikahan kalian diberkati Allah, dirahmati dan kekal bahagia bersama-sama kedua-duanya hingga ke syurga. So tak payah nak tunjuk dah kahwin sangat Hashtag hormat sikit orang single. Kita bila? Bila? InsyaAllah doakanlah 2026. Amin. So kami mau mengucapkan selamat pengantin baru untuk Epi and Fifa. Semoga berbahagia, kekal sampai jannah and semoga sentiasa bertolak ansur. Jejak ni Selamat pengantin baru untuk Abang Epi dan Kak Fifa. Semoga bahagia selalu, semoga kekal hingga ke jannah. Amin. Bye. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pengantin baru kepada Syafiq dan pasangannya. Syafi'i dan pasangannya daripada Kuantan. Pandak Halim mengucapkan semoga berbahagia. Bila ada berumah tangga ni, pandailah jaga hati. Terima kasih untuk kita nak menuju ke alam yang lebih baik, insyaAllah. Cik doa, pandak doa. Assalamualaikum Syafi'i dan Afifah. Tahniah diucapkan di atas pernikahan dan perkahwinan. Semoga kekal berbahagia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
First of all, congrats Afifah and Syafiq for your wedding. So semoga bahagia hingga ke jannah lah. So rasanya itu je kot. Okay lah. Selamat pengantin baru Syafiq dan Afifah. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Selamat pengantin baru kepada abang dan kakak. Yeay. Yang ketiga tu, what do you wish for your partner? Wish for partner? Yes. Nah. Yang first, siapa suka siapa dulu. Second one, one thing you love. Then third one, Tak tahu. Apa tu tadi punya telur? okay. Benda telur kita. Nak ambil lah. Sepatutnya balik kena ambil. Ambil je. Ambil je. Okay. Alright. So, first question. Sekarang nak tanya, siapa suka siapa dulu? Kita dengar soal jawapan ni dulu. Kita dengar jawapan pengantin. Nama okey. Siapa? Saya rasa Syafiq sebab dia malu betul ke? Jawapan lebih? Malu tapi yang confess dulu dia. Okay lah itu belakang lah kan. Okay. Second one thing you like about each other. Okay. Look. Dia sangat teliti dan sabar. Dia sangat teliti dan sabar. Teliti? Macam mana pula teliti boleh buatkan people like you? Dia teliti, sabar dan tenang. Ya, tenang actually paling utama lah. Tenang. Sebab saya clumsy sebenarnya. Betul tak? Siapa yang penting hati. Dia selalu ingatkan pasal agama. Oh, dia mendekatkan kau kepada Carilah wanita yang mampu, yang baik agamanya dan juga akhlaknya. Itu je. Cepatlah. Okay, third question. Wish for your partners. Okay, Fadli. Saya harap kami sama-sama improve dalam agama. Saya dapat belajar sabar tinggi daripada Syafiq, dan saya harap Syafiq pun setia. Amin sampai syurga. Amin. Okay, Efi pula. Semoga jadi isteri yang soleha dan juga dengar cakap. Itu saja. Nak cakap lagi sangat lah ni. Alright, last question. Ini ni sikit. Mau berapa orang anak? Your future family plan. Apa yang sangat tu. Tapi dah memang bincangkan lah. Kira-kira lah bila masa nak berapa orang anak. Kira lah macam tahun ke 2 tahun. Bila lah? Planning dalam lebih 3 orang. Kalau Aizat saya nak 5 lah sebenarnya. Meriah sikit. Waktu tua nanti ada yang menemani. InsyaAllah. 5 orang? Okay. InsyaAllah. Thank you. Bye. Thank you Nat.